Suami kepada pelakon Amiza Aznan, Khairil Izarmat Nazir, menerima pemergian anak sulungnya, Allahyarham Andre Mikhail, yang meninggal dunia akibat kanser paru-paru hari ini dengan penuh ketenangan, apatah lagi dalam bulan Ramadan yang mulia. Memetik laporan Kosmo, Khairil berkata dia berada di sisi Andre ketika anaknya menghembuskan nafas terakhir ditemani oleh Amiza di Hospital Kuala Lumpur. Sebelum kita lanjutkan, marilah sedekah Al-Fatihah buat Allahyarham Andre Mikhail dan semoga Amiza dan keluarga diberi ketabahan hati. Andre anak yang baik bagi saya dan tidak menyusahkan walaupun sedang sakit. Untuk seharian memang kami tak dapat bercakap dengan dia. Seperti ditidurkan walaupun dia sedar. Dah tak dapat bercakap sehinggalah nafas terakhir dia. Sejak semalam lagi kami sudah dimaklumkan keadaan Andre agak kritikal dan kami memang sentiasa menunggu di sisi sajalah. Alhamdulillah semua urusan dipermudahkan dan perginya Andre yang soleh ini terlalu mudah bagi saya. Ketika dia hembuskan nafas terakhir, saya ada di sisinya, katanya kepada portal berita itu. Tambahnya dia bersyukur kerana dapat berada di samping anaknya sepanjang setahun Andre bertarung melawan penyakit kanser paru-paru. Setahun dia melawan kanser dan saya bersama menemani dia walaupun keadaan saya pun tidak berapa sihat. Alhamdulillah saya berpuas hati dapat membantu menangani penyakitnya. Satu hal yang menguatkan saya, perginya anak saya pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, ujarnya.